Cara ilmu bagi saka. Kita sampai pada muka surat 7. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bagi daripada atas. Maka jika berhimpun saudara perempuan seibu sebapa atau saudara sebapa, maksud saudara sebapa itu ialah saudara perempuan, lepas pada saudara itu tulis perempuan, atau saudara saudara perempuan sebapa. Yang ini berhimpun saudara perempuan seibu sebapa ataupun berhimpun saudara perempuan seibu sebapa. Dua tu. Atau saudara perempuan sebapa juga. Tadi seibu sebapa. Ni sebapa saja je. Berhimpun tu dengan anak perempuan atau cucu perempuan. Bukan berhimpun saudara perempuan sebapa dengan saudara perempuan sebapa dah. Berhimpun saudara perempuan seibu sebapa ataupun berhimpun saudara perempuan sebapa tu dengan anak perempuan. Berhimpun tu berhimpun dengan anak perempuan atau cucu perempuan, yakni berhimpun dengan cucu perempuan. Maka jadi asabah saudara. Maksud asabah tu ialah asabah ma'al ghair. Jadi asabah, yakni asabah ma'al ghairi, yakni cara mana asabah ni? Jika anak itu seorang, anak tu anak perempuan lah. Lepas daripada anak tulis perempuan, yakni jika anak maksud tulis perempuan itu seorang diberikan nisfu, yakni diberikan anak itu. Lepas pada diberikan tulis anak itu, tulis tu bukan apa, dah tulis pun tak apa, tapi kalau tulis tu mudah faham. Diberikan, lepas tu anak itu tambah nisfu. Nisfu yakni 1/2. Ini kalau berhimpun anak perempuan atau cucu perempuan dengan saudara perempuan seibu sebapa atau saudara perempuan sebapa, diberi kepada anak itu, anak perempuan itu nisfu. Sebab apa beri nisfu? Kerana dia ada anak laki-laki. Kalau ada anak laki-laki, dia dapat asabah bil ghairi. Ni puan saja dia ada. Maka diberi anak perempuan itu nisfu sebab dia seorang, tak ada orang lelaki. Dan yang lebih yakni harta yang lebih, dan harta tambah harta selagi, dan harta tambah harta, dan harta yang lebih diberi kepada saudara seibu sebapa atau sebapa. Kalau lebih itu diberi kepada saudara seibu sebapa atau saudara sebapa. Kalau perempuan tadi kan. Itu dia panggil asabah tu. Jika tiada saudara seibu sebapa, jika tiada saudara seibu sebapa, yakni diberi hak lebih kepada saudara sebapa, kepada saudara seibu sebapa diberi hak lebih itu kepada saudara seibu sebapa atau sebapa. Beri kepada sebapa tu jika tiada saudara seibu sebapa. Faham tak? Kita baca sekali lagi. Diberikan nisfu dan yang lebih, yakni harta yang lebih diberi kepada saudara seibu sebapa ataupun sebapa. Yakni tak ada saudara pada nisbah saudara seibu sebapa tu bersama dengan anak perempuan. Hak lebih itu diberi kepada saudara seibu sebapa atau sebapa, yakni kalau tidak ada saudara seibu sebapa diberi kepada saudara sebapa kalau ada saudara sebapa. Itu maksud kata dia. Atau sebapa, yakni diberi hak lebih itu kepada saudara sebapa. Bukan jika tiada saudara seibu sebapa, tak ada saudara seibu sebapa, berilah hak lebih itu kepada saudara sebapa. Saudara sebapa itu perempuan lah. Dan jika dua orang anak perempuan atau cucu perempuan
Kalau ada dua, anak perempuan atau cucu perempuan. Maknanya anak perempuan bersama dengan saudara atau cucu perempuan bersama dengan saudara. Tapi anak atau cucu tu di dua orang atau lebih. Diberi dua suluh. Iaitu anak perempuan atau cucu perempuan dua atau lebih tu diberi dua suluh. Dua suluh iaitu 2/3. Dan yang lagi tinggal. Baca tinggal tu. Itu di tangga atau baca tinggal dia. Dan yang lagi tinggal, yakni dan harta yang lagi tinggal tu, tinggal lagi tu. Harta yang lagi tinggal, maksudnya, dan harta, dan harta yang lagi tinggal, tinggal lagi tu, hak lebih tu, diberi kepada saudara perempuan seibu sebapa atau sebapa tadi. Hak lebih tu kepada saudara seibu sebapa ataupun sebapa. Maksudnya kalau tak ada saudara seibu sebapa, kepada saudara sebapa. Bukan ada belaka dua-dua tu, seibu sebapa dengan sebapa tak ada dua-dua tu. Kerana kalau ada dua tu lain tak jadi. Seperti dahulu jua. Seperti dahulu jua. Mana dahulu jua? Tani tak ada seibu sebapa, beri kepada sebapa saudara tu. Itu maksud seperti dahulu jua tu. Seperti dahulu jua, kalau kita baca tadi. Jika tiada saudara seibu sebapa, beri kepada saudara sebapa. Itu maksud dahulu jua tu. Baik, dan jika berhimpun saudara perempuan seibu sebapa dan saudara perempuan sebapa. Kalau berhimpun saudara perempuan seibu sebapa dengan saudara perempuan sebapa pula. Dengan anak perempuan. Dengan anak perempuan. Lepas pada anak perempuan tu, tulis seorang atau lebih. Lepas pada anak perempuan tu, tulis seorang atau lebih. Yang ni kalau kita baca tak? Dan saudara perempuan sebapa dengan anak dan jika berhimpun saudara perempuan seibu sebapa dengan dan tu tukar perdengar dia dengan saudara perempuan sebapa berhimpun tu saudara perempuan sebapa seibu sebapa dengan saudara perempuan sebapa. Masa ngaji tu dia kintan tu kepada dengan, tapi tengok dia tu tak jadi kalau dengan. Sebab kalau kita baca dulu tengok lah. Kalau bagi tu bagi dan tu kepada dengan. Kita baca dulu tengok. Dan jika berhimpun saudara perempuan seibu sebapa dan saudara perempuan sebapa dengan anak perempuan. Berhimpun dengan anak perempuan. Seorang ataupun lebih. Lepas pada anak perempuan tulis seorang atau lebih. Seperti seorang mati meninggalkan anak perempuan. Contohnya ni. Seperti ni contoh ni. Contohnya seorang mati meninggalkan anak perempuan. Dan saudara perempuan seibu sebapa. Dan saudara perempuan sebapa. Yang ada bersama. Saudara perempuan seibu sebapa pun ada. Dan saudara perempuan sebapa pun ada. Maka masalah dua. Masalahnya dua. Diberi kepada anak itu nisfu. Anak perempuan diberi nisfu. Berhimpun dengan anak perempuan. Anak perempuan itu diberi nisfu. Dan saudara seibu sebapa nisfu. Maka gugur saudara sebapa. Yakni saudara perempuan sebapa. Maka gugur saudara. Lepas pada saudara tulis perempuan. Maka gugur saudara perempuan sebapa tu. Yang ni apabila ada saudara perempuan seibu sebapa. Ada saudara
perempuan sebapa, ada anak perempuan, maka gugur saudara perempuan sebapa tu. Gugur sebab apa? Sebab habis harta dah. Sebabnya saudara perempuan, sebab anak perempuan dapat satu kedua. Saudara perempuan seibu sebapa, dia dapat asabah ma'al ghairi. Jadi kalau lebih harta tu dapat ke saudara perempuan seibu sebapa. Jadi gugurlah saudara perempuan sebapa. Ya, gugur dengan mana terinding, tak dapat harta saudara perempuan sebapa tadi. Jadi hak tadi tu, hak dengar tu, tak payah bagi berat-berat lah, dia budang sebab nampak nyedang pun jadi kot. Maka gugur saudara, yakni saudara perempuan sebab apa? Gugur sebab apa? Sebab habis harta dah. Sebab saudara perempuan sebab apa? Dia ambil asabah kerana dia bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan. Kalau kira keedah, kalau dia saja anak perempuan, saudara perempuan sebab apa dengan saudara perempuan sebab apa, itu tak dinding. Sebab saudara perempuan sebab apa, dia dapat 1/2. Saudara perempuan sebab apa, dia dapat 1/6. Tapi kalau dia bersama, kalau saudara perempuan si ibu sebapa tadi, dia bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan, pada ketika itu dia dapat asabah. Maka sebab itu terdinding saudara perempuan sebapa tu. Baik, maka manakala berhimpun saudara si ibu sebapa dan saudara sebapa, berhimpun tu dengan anak perempuan lah, berhimpun tu. Berhimpun saudara perempuan sebapa tu, lepas pada saudara sebapa tu tulis dengan anak perempuan. Maksud saudara tu perempuan lah. Kalau lelaki dah, lelaki lagu lain pula. Lelaki dia memang dia dapat asabah dah. Jadi dan saudara sebapa, lepas pada sebapa tu tambah dengan anak perempuan. Berhimpun tu dengan anak perempuan. Didinding oleh saudara seibu sebapa itu akan saudara sebapa, seperti yang telah terdahulu sebutnya. Okey, perhati mulai saya bacakan lagi. Maka manakala, atas tadi dia baca tadi. Maka manakala berhimpun saudara seibu sebapa, yakni saudara perempuan lah, dan saudara perempuan sebapa. Orang seibu sebapa ada, sebapa ada. Berhimpun tu tambah, lepas pada saudara sebapa tu tambah dengan anak perempuan. Berhimpun tu berhimpun dengan anak perempuan. Didinding oleh saudara seibu sebapa itu akan saudara sebapa. Didinding oleh, kalau nak kira ibarat modelnya kena kata mendinding oleh, baru saudara seibu sebapa tu jadi faham je. Kalau kena kata model patutnya kena kata mendinding oleh saudara si ibu sebapa itu akan saudara sebapa. Kalau didinding oleh, tak berapa nak tu lah. Ibarat tu tak berapa nak tu. Jadi model ni kata mendinding oleh, mendinding oleh saudara si ibu sebapa itu akan saudara sebapa. Dan maka manakala tengok saya baca kali lagi, takut dah dan ambil maka manakala tu bagi atas pada tu dia kata maka manakala berhimpun saudara si ibu sebapa dan saudara sebapa, yakni berhimpun tu saudara si ibu sebapa dengan saudara sebapa. Berhimpun tu, dua tu berhimpun dengan anak perempuan, tambah dengan anak perempuan lepas pada sebapa tu. Saudara sebapa tu tambah dengan anak perempuan. Berhimpun tu dengan anak perempuan. Didinding oleh, Maulid kena kata mendinding oleh saudara si ibu sebapa
Kerana dia jadi payah, kena kata mendinding ya, kalau moleknya. Mendinding oleh saudara si ibu sebapa itu akan saudara sebapa. Seperti yang telah terdahulu sebutnya. Ada sebut dah tadi. Apabila ada saudara perempuan si ibu sebapa, maka saudara perempuan sebapa tak dapat. Kerana saudara perempuan si ibu sebapa, dia dapat asabah bila dia bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan. Dan anak saudara si ibu sebapa. Berhenti kejap kat tu dah. Berhenti kejap jangan tulis. Saudara. Perempuan seibu sebapa. Seorang lah maksudnya. Lepas tu saudara perempuan sebapa. Kalau gitu saja je, keadaan dia, saudara perempuan seibu sebapa dapat 1/2. Saudara perempuan sebapa dapat 1/6. Kalau nak tengok kertas tu, kertas saya bagi tu duduk pada kertas nombor 1. Tu 1/2 ni, saudara perempuan seibu sebapa. 1/6 ni duduk kertas nombor 2. Orang yang dapat 1/6. Jumpa dah. Kertas dia. Dapat 1/6. Sebab apa 1/6? 1/6 kerana cukup kedua 3 hak bagi perempuan dalam satu kumpulan. Tapi kalaulah ada anak perempuan atau cucu perempuan. Kalau ada anak perempuan atau cucu perempuan. Kalau ada anak perempuan, anak perempuan dapat 1/2 sebab dia seorang. Saudara perempuan seibu sebapa, saudara perempuan seibu sebapa, bila dia bersama dengan anak perempuan, dia dapat asabah. Dia dapat asabah. Bila orang ni ambil asabah dah, orang ni tak ada boleh. Gitu. Sebab tu kalau gini, asal masalah dia 2, dapat 1, ni 1, ni kosong. Ada. Satu orang baca tani. Satu orang kita baca tani. Jangan kita baca sekali lagi. Nama sakut molek. Nak ambil kawan ni. Dan jika berhimpun saudara perempuan ni. Dan jika berhimpun. Balik kanan tu. Dan jika dalam perungan. Jumpa dia. Atas sikit pada 3 bagi. Atas pada 4 berti tadi. 3 bagi lah kata. Dan jika berhimpun. Dan jika berhimpun saudara perempuan seibu sebapa. Dan saudara perempuan sebapa. Berhimpun tu, saudara perempuan seibu sebapa berhimpun dengan saudara perempuan sebapa. Mana dia berhimpun ni? Yang ni dua-dua ada belakang ni. Saudara perempuan seibu sebapa pun ada, saudara perempuan sebapa pun ada. Berhimpun ada belakang dua-dua ni. Berhimpun tu, dengan anak perempuan. Berhimpun dengan anak perempuan.
ada anak puan. Hon ni ada anak puan. Anak puan ni tak kira seorang ke lebih dua orang. Cuma kalau dia seorang, dia dapat 1/2 anak tu. Kalau dia 2 orang ke atas, dia dapat 2/3. Kalau dapat ni dapat 1/2, asal masalah 2 dapat 1 orang. Tapi kalau 2/3, asal masalah 3 dapat 1 ni, dia dapat 2. 2/3, ini dapat 2, ini dapat 1. Faham? Dan saudara perempuan sebapa dengan anak perempuan berhipung tu. Anak perempuan tu tambahnya seorang ataupun lebih. Rupa je. Maknanya nak ayatnya saudara perempuan si sebapa tu akan dapat asobah. Buat tu dia. Berhenti kejap kat tu. Gini ni kalau dia seorang. Kalau dia 2 orang, ni jadi 2/3. Ni jadi 2/3. Ni asabah juga, rupa je. Asal masalah bukan 2 lah. Asal masalah 3. Asal masalah 3. 2/3 daripada 3, 2. Lebih 2 lagi. Ni boleh kok. Habis itu je. Cuma kalau ni 2/3, ni dapat 2 lah. Sebab 3 kali 3, 1 kali 2, 2. Itu faham tak? 2/3 daripada 3 ni 2. 2/3 daripada 3 ni 2. Mana? 2/3 kali dengan 3. 2 kali 3, 6. 6 per dengan 3. Sama juga 2. Ni 2 ni. Kalaulah kira pesen kampung atau kira pesen sekolah, pesen kampung 3 butir ni kita kerak kepada 3 butir ni kita bagi kepada 3 sopong. Ni sopong, ni sopong, ni sopong 2, ni sopong 1/3. Ni 1/3. Ni 1/3. Bila 2/3 dengan mana? 2 ni. Ni 2 ni kau panggil 2/3. 2/3 ni 1, 2. 2 utir 2/3 ni. Kira cara kampung. Boleh ngaji belakang kampung orang kolah pun. Pergi je. Nak tambah ke? Nak kolah. Nak kira matematik. Kira gini. Boleh kau. Bukan nanti ada SPN. Ulama-ulama dulu tak kolah-kolah. Kata dia. Jika berhimpun saudara perempuan si ibu sebapa, berhimpun tu dan saudara perempuan sebapa. Berhimpun tu dengan saudara perempuan sebapa. Ini berhimpun 2 tu ada belaka. Berhimpun tu dengan anak perempuan. Anak perempuan tu sama ada seorang ataupun ramai. Tu kata anak perempuan seorang ataupun lebih. Kalau seorang jadi tadi, ni hak lebih. Ni hak 2 orang. Jadi gini. Seperti contoh yang nak buatnya. Seperti seorang mati. Alif tu macam mati, bukan mata. Seorang mati meninggal anak perempuan. Maksud mati ada tinggal anak perempuan. Dan saudara perempuan si ibu sebapa. Anak perempuan pun ada seorang. Saudara perempuan si ibu sebapa pun ada. Lepas tu, dan saudara perempuan sebapa. Saudara perempuan si ibu sebapa pun ada. Saudara perempuan sebapa pun ada. Maka masalah 2. Kalau tadi. Ni 3 sebab 2 orang. Kalau ni masalah kalau 2 orang. Kalau seorang, maka masalahnya 2. Kalau tadi 2 ni saling dah dia. Diberi kepada anak itu nisfu. Anak dapat nisfu. Anak perempuan. Sebab apa? Sebab dia seorang tak ada hak lelaki. Anak tu kita beri nisfu. Nisfu ni adalah 1/2. Kerana dia seorang. Anak tu tak ada hak lelaki. Kalau ada hak lelaki dapat asabah. Kalau dia 2 orang dapat 2/3 macam ni. Orang putih ni.
Dan saudara seibu sebapa tu pula nisfu. Nah, saudara sebapa dapat nisfu. Nisfu tu sebenarnya ia bukan nisfu, sepatutnya kena kata asabah. Nisfu lah, betul lah nisfu, sebabnya seorang saudara, seorang anak perempuan. Kalau dua, tak jadi nisfu lah. Kalau dua, jadi 1/3 pula, jadi 10 pula. Bukan salah nisfu tu, tapi pada masalah ni nisfu lah, tapi hakikatnya tau. Hakikatnya dia makan asabah. Masalah ni seorang saudara perempuan, seorang anak perempuan, maka betul dapat nisfu. Dan kalau berbilang, dia dapat 1/3, bukan nisfu. Dapat dulu. Faham maksud dia? Dia faham sungguh. Lepas tu kalau lekat tak nampak, wajak tu ulang. Dia reti sungguh. Maka gugur saudara sebapa. Yang ni saudara perempuan lah. Maka gugur saudara sebapa. Gugur dengan makna terdinding, tak dapat. Itu makna gugur. Gugur yang ni terdinding saudara perempuan sebapa tu. Saudara, pada saudara tu tulis perempuan. Saudara perempuan sebapa. Maka manakala berhimpun saudara seibu sebapa dan saudara sebapa dengan anak perempuan didinding, modalnya kata mendinding oleh. Bila kata oleh tu punya fa'il lah. Kalau didinding, tak ada fa'il pula. Kena kata mendinding oleh. Siapa dia? Saudara seibu sebapa tu mendinding. Oleh saudara seibu sebapa tu akan saudara sebapa seperti yang telah terdahulu sebutnya oleh atas tu, sebut ni tu. Kita tak masalah faham? Baca sikit lagi. Tak ada masalah nak buat apa dengannya. Dan anak saudara si ibu sebapa pula. Tadi saudara, ni anak saudara si ibu sebapa pula. Maksud anak saudara si ibu sebapa ni ialah anak saudara yang ayah dia tu semuk sayah dengan si mati tu. Tu anak saudara si ibu sebapa. Anak saudara yang ayah dia tu semuk sayah dengan si mati tu. Tu panggil anak saudara si ibu sebapa. Dan anak saudara si ibu sebapa atau saudara sebapa, bukan saudara tu, atau tambah anak saudara sebapa. Dia dua masalah tu. Anak saudara si ibu sebapa, anak saudara sebapa. Lepas pada atau tu tulis anak, atau anak tambah anak tu, atau anak saudara sebapa. Tiap-tiap daripada keduanya, anak saudara sebapa dan anak saudara sebapa tu, itu seperti bapa. Anak saudara tu seperti bapa lah kedudukan dia. Seperti bapa keduanya. Seperti bapa keduanya, anak saudara ni. Seperti itu pada masalah berhimpun dan tunggal. Berhimpun ataupun dia seorang. Tunggal baca dia. Yang baca tangga punya tunggal. Pada masalah berhimpun, yakni berhimpun dengan berhimpun dengan orang lain. Tak boleh orang lain tu. Umpamanya berhimpun dengan ibu contohnya. Pada masalah berhimpun dan tunggal, dia seorang. Jadi anak saudara tu serupalah dengan anak saudara tu serupalah dengan bapa keduanya. Kedua apa? Kedua anak saudara tu. Anak saudara tu serupalah dengan bapa keduanya. Faham tu? Bapa tu bukan bapa si mati. Bapa keduanya. Bapa bagi anak saudara tu. Bapa anak saudara tu.
pada masalah berhimpun bapa tu, anak saudara tu, ataupun bapa bagi anak saudara tu, bapa bagi anak saudara tu adik-beradik lah. Bapa bagi anak saudara tu lah adik-beradik. Jadi anak saudara tu berhimpun berhimpun dan dok berhimpun samalah dengan ayah dia. Dengan ayah dia, ayah bagi anak saudara tu. Anak saudara si mati tu serupalah dengan ayah si mati tu pada masalah berhimpun anak saudara dengan saudara tu. Anak saudara tu serupalah dengan ayah dia berhimpun dengan si mati, melainkan tak samanya pada masalah anak saudara itu tiada menolakkan ibu mayat. Anak saudara tidak menolak ibu mayat itu daripada suluh kepada suluh. Anak saudara tak menolak ibu mayat daripada suluh kepada suluh. Ada pun saudara dia menolak ibu daripada suluh kepada suluh. Anak saudara tak. Anak saudara tak. Maknanya anak saudara tu, anak saudara dia lelaki ya. Anak saudara pun tak boleh. Anak saudara lelaki. Anak saudara dia tak menolak. Yang menolak ialah saudara. Saudara tu tak kira saudara lelaki ke perempuan, semuk sayah ataupun seayah ataupun semuk saja, bila dia berbilang dia menolak ibu daripada suluh kepada suluh. Maksudnya kalau saudara tu kalau dia seorang tak apa, ibu boleh 1/3. Kalau dia 2 atau ke atas mana berbilang, ibu akan dapat 1/6. Tapi tak serupa dengan anak saudara. Anak saudara tak tolak ibu daripada 1/3 kepada 1/6 tau. Itu maksud kata dia, tiada menolak ibu mayat itu daripada suluh kepada suluh. Jika dua anak saudara, jika dua anak saudara sama ada anak saudara si berbapa atau anak saudara sebapa. Jika dua. Kan, kalau sekiranya saudara, kalau seorang tak menolak, dua baru menolak. Jadi pada masalah anak saudara, tak menolak juga. Sekali pun dua. Itu maksud kata dia, jika dua anak saudara, sama ada anak saudara si berbapa atau anak saudara sebapa. Dah seibu? Seibu tu tak boleh sakedah tu seibu. Dia panggil zabiat arham. Anak saudara seibu sebapa dengan sebapa je boleh. Ada pun seibu tak boleh. Seibu tu dia panggil zabiat arham. Sebab tu dia buat dua je bisa tu. Seibu sebapa atau sebapa atau saudara sebapa, anak saudara sebapa. Bersalahan. Bersalahan dengan makna menolak. Itu makna bersalahan. Tadi dia kata tidak menolak. Bersalahan jadi menolak. Saudara menolak saudara. Yang ni bersalahan saudara tu dia menolak. Anak saudara tak menolak. Manakala dua orang saudara ni bersalahan saudara. Yang ni saudara menolak, anak saudara tak menolak. Lagu mana? Manakala dua orang menolakkan ibu suluh kepada suluh. Saudara tadi menolakkan ibu daripada suluh, daripada dapat suluh, dapat 1/3 kepada dapat 1/6. Pada serupa. Pada serupanya tu dan melainkan anak saudara, ada serupa pula je. Melainkan anak saudara tiada dapat waris anak saudara ni jika ada nenek.
Melainkan selaginya anak saudara tiada dapat waris. Apa maksud tiada dapat waris? Waris dengan mana tidak dapat harta pusaka. Kita begitu. Tiada dapat waris, jadi tidak dapat harta pusaka. Saudara anak saudara ni. Jika ada nenek. Jika ada nenek mayat. Maknanya kalau si mati tu ada toki, anak saudara tak dapat. Saudara dapat. Tu patut rupanya. Bersalahan saudara. Maka ia saudara ni. Saudara ni. Bukan anak saudara ni. Maka ia saudara ni. Berbahagi pusaka serta nenek. Yang ni, saudara pun dapat, nenek pun dapat. Nenek ni toki ya. Dua masalah. Pada rupanya. Selagi dan melainkan anak saudara tiada dapat ia mengasabah saudaranya. Anak saudara tak boleh mengasabah saudara dia. Ada pun saudara boleh asabah saudara dia. Itu maksud kata dia. Melainkan anak saudara tiada dapat ia anak saudara tu mengasabah saudaranya, saudara anak saudara tu yang perempuan. Saudaranya yang saudara yang perempuan. Maknanya anak saudara hak lelaki tak boleh tolong anak saudara hak perempuan tu untuk dapat saka, tak boleh. Saudara boleh. Anak saudara hak lelaki nak tolong saudara perempuan tak boleh. Sebab apa? Sebab anak saudara perempuan tu dia zawi arham dah. Sebab dia zawi arham. Tu tak boleh tu. Tu maksud kata dia. Tiada dapat ia anak saudara tu mengasabah. Maksud dia dapat ia anak saudara tu anak saudara lelaki lah. Mengasabah saudaranya yang ni adik-beradik dia yang perempuan. Bersalahan saudara. Saudara dapat. Bersalahan saudara, yakni saudara lelaki tu ia saudara lelaki tu mengasabah ia saudara lelaki tu akan saudaranya yang perempuan. Gitu. Asabah saudaranya yang perempuan. Bersalahan saudara tu mengasabahkan saudaranya perempuan. Dan mamuknya yang ni pot dara dia. Saudara ni dia boleh mengasabahkan pot dara dia. Mamuknya tu. Mamuk bagi saudara tu. Yang seibu sebapak dengan bapaknya. Itu. Atau mamuknya yang sebapak dengan bapaknya. Seperti hukum saudara seibu sebapak dan saudara sebapak dua. Pada tak kala berhimpun dan tak kala bercerai. Berhimpun dengan makna berhimpun dengan orang lain. Ada orang lain. Itu makna berhimpun. Dan tak kala bercerai. Nak tulis apa orang panggil. Isa pun nak dah. Jadi tak pas tengah tepi tulis. Jadi minggu depan biarlah baca dahulu. Saya nak ulang mudah baca dia ni. Dan anak saudara si ibu sebapa atau anak saudara sebapa. Saya nak ulang situ mula minggu depan ni. Sebab nak tulis panjang. Dan anak saudara si ibu sebapa atau anak saudara sebapa. Tanda situ saya baca mula minggu depan. Nak tak tulis dalam hubung. Tak dan apa-apa. Bisa dekat dah. Cuba tingkat dulu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina abwaabal fahmi kama fatahta ala anbiya'ika wa alaika barikas solihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina